Niki Akmal Studio mempersembahkan Buaya darat ke ni? Selamat datang ke channel kami. Jangan lupa like dan subscribe. Trip kali ini kami bercamping di Nahoda Rimba Ulu Yam, Selangor. Perjalanan mengambil masa 30 minit sahaja dari Kuala Lumpur. Kami berkemah di tapak yang mempunyai kanopi, jadi tak perlulah flysheet. Benda pertama kami buat ialah set up semua barangan kemah untuk penempatan sementara di sini. Baru angkat barang sikit dah nak healing konon. Tiada barangan outdoor berjenama dan bukan juga kemah auto. Yang penting kita on saja untuk camping. Okey, dah siap. Okey, kita mula daripada jambatan. Okey, kalau jambatan ni kita boleh nampak sungai. Okey, sungai belah kiri. Okey, yang ni sungai belah kanan. Okey, dekat situ ada banyak pondok-pondok lah. Kalau tengok kat sebelah kiri ni, dia ada tapak kemah tapi dah siap dengan kanopi dengan plug point. Tapi cuma tapak dia nampak macam kecil sikit lah. Sebetulnya kalau tengok dekat sini cantik lah. Sebab apa? Sebab dia punya pondok tu dia buat warna-warni. Cuma saya dah nampak dah isu dia bila kita pergi hari weekend. Mana nak keluar, mana nak masuk, jalannya satu lorong kecil tu je. Pandai-pandai lah ya. Inilah tapak yang saya ambil ni, kanopi ni. Yang kemah oren ni lah. Kita pun parking kereta sebelah situ je. Sini dah siap dengan kanopi lah. Cuma plug point nanti dia akan bawa. Dia akan tarik daripada pondok sebelah lah kot. Tu budak tu dah tak sabar nak mandi. Sabar. Kita nampak ada sinki. Dekat sinki ni pun ada toilet jugalah. Pondok, sini sinki. Sini kena pergi kami. Okey, jadi dekat je kita punya kemah yang siap dengan kanopi kat situ. Walaupun tengah hari, sejuk tau air sungai ni. Cari itulah, tengok ada budak tu dia berseronok sangat. Dia menyelam-nyelam, cuma mata dia pun tertanggal lah. Carilah kat dalam air ni. Sampai sudah tak jumpa dah cuma mata tu. Persiapan untuk memasak tengah hari pun dimulakan. Okey, situ kemah kita orang. Dia dibekalkan juga plug point. Jadi kita boleh masak dengan elektrik macam tu. Jadi kita boleh makan lah. Kipas pun kita bawa lah dari rumah. Makanan tengah hari kami ialah spaghetti bolognese. Kita perkena aiskrim dulu. Yelah, motosikal jual aiskrim ni mundar mandi. Kita pun terliur lah. Tarian apalah ni. Sungguh refreshing. Sejuk tau air kat sungai ni walaupun dah petang. Lewat petang hujung waktu asar, kita buat persiapan untuk makan malam. Dan kemah ni kita terpaksa letak penutup lah kat depan sebab tadi ada macam hujan renyai-renyai sikit.
Meja makan kita pindah ke sebelah sini. Mana taknya jiran sebelah tu isap rokok non-stop macam naga. Camping kali ni best sebab kita bawa kipas. Sebab dia bagi plug point kan. Kita kipas. Nak solat dalam kemah je lah sebab kita tak jumpa surau dekat area campsite ni. Malam dekat sini tak gelap pun sebab dekat campsite ni memang ada banyak lampu. Kami pun bawa jugalah lampu sendiri. Best tau bila makan malam tepi sungai ni, dapat full dinner set. Ada kari ayam, ada sayur goreng, ada sambal, ada telur dadah. Yang penting sekali ada kicap. Kicap tu kicap jalin. Kalau tak ada kicap jalin ni, kita cancel camping ni. Sebelum tidur, kita pergi bilik air dulu. Malam tadi dan pagi ni sejuk tau dekat sini walaupun tak hujan. Awal pagi dekat sini memang boleh nampak tau air sungai ni jernih berbanding petang. Tu tengah buat sarapan pagi. Dapat ngantuk lagi budak ni. Betul dia ada layan feeling lah. Boleh pula dia pergi sambung tidur dekat sini. Sarapan pagi menghadap view sungai. Memang syahdu. Apa lagi, sambung mandi sungai pula lah pagi ni. Kan, pergi hujung sana. Yang ni macam share dengan gips ke? Kayak gips. Rupanya kalau kita pergi sampai hujung Nahoda Rimba ni, dia bersempadan dengan gips. Dekat belah sini ada air dalam paras leher. Jadi kesimpulannya dekat sini ada yang cetek, ada yang dalam. Semua ada. Pilihlah mana yang anda nak. Gips tu. Biasanya dia punya macam tu pula. Ni cetek. Selesai main air sungai, kita perkena jagung kukus. Sebelum kita nak kemas-kemas pulang lah. Masa untuk berkemas pulang dan kita jumpa lagi dalam trip lain seterusnya.